Salam sejahtera, antara berita utama harian Metro pada 7 Ogos 2026. Bekas penyampai radio Ismail Khalil Hamzah dihukum penjara 30 tahun selepas Mahkamah Rayuan di Putrajaya mengenepikan keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskannya atas kesalahan mengedar dadah pada September 2021. Prosiding pendakwaan terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dijadualkan hari ini bagaimanapun ditangguhkan ke 27 Ogos berikutan beliau mengalami masalah kesihatan. Seramai 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan bagi penggal baharu dilantik hari ini yang menyaksikan 2 ahli Dewan Undangan Negeri Adun dikekalkan selain 8 muka baharu dalam pentadbiran Kerajaan Negeri. Jabatan Peguam Negara AGC menjelaskan ahli perniagaan Leo Sun Hee atau Nicky Leo tidak pernah dilepaskan tanpa tindakan undang-undang walaupun 26 pertuduhan pengubahan wang haram terhadapnya ditarik balik selepas dia bersetuju membayar kompaun RM10 juta. Jenazah 3 anggota polis yang maut dipercayai akibat renjatan elektrik di luar Balai Polis Weston Beaufort akan dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing sebaik selesai urusan bedah siasat dan dokumentasi di Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu hari ini. Suasana panik dan pilu menyelubungi sekolah Depsirin Notaburi di pinggir Bangkok selepas seorang remaja lelaki berusia 14 tahun melepaskan sekurang-kurangnya 26 das tembakan yang mengorbankan sekurang-kurangnya 6 individu sebelum dia menembak dirinya sendiri hari ini. Pemain dram Eka Matra Muhammad Rashid Ibrahim ataupun Acid bersyukur apabila keadaan kesihatannya kembali stabil selepas mengalami sesak nafas pada 28 Julai lalu. Bintang Hollywood kelahiran Malaysia Tan Sri Michelle Yeoh terus mengharumkan nama negara apabila dipilih sebagai penerima anugerah The Asian Filmmaker of the Year sempena Festival Filem Antarabangsa Busan ke-31 sekaligus mengiktiraf sumbangan luar biasanya dalam memperkasa sinema Asia di pesada dunia. Kemelut kewangan PDRM FC terus menjadi perhatian apabila bekas pemain importnya Ahmad Israel Wah tampil mendakwa dia beraksi selama 6 bulan tanpa menerima bayaran gaji sebelum meninggalkan kelab itu untuk menyertai Kuching City. Pengarah kejurulatihan beregu Akademi Badminton Malaysia ABM Reksi Manaiki tidak bimbang dengan kemampuan beregu negara yang kembali digandingkan bersama pasangan asal menjelang kejohanan badminton dunia di New Delhi pada 17 hingga 23 Ogos tahun ini. Sekian ringkasan berita setakat ini, layari www.hmetro.com.my untuk berita terkini.